Bahkan Nabi pernah SAW pesan satu pesanan yang tegas kepada isteri baginda sendiri SAW, Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dalam satu insiden yang kita kira macam kecil je, iaitu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan satu hal tentang Safiyah, bahawa dia rendah. Hanya nak sebut macam dia rendah sikit. So Nabi kata, kamu jangan sebut begitu. Kalau dimasukkan perkataan kamu ini ke dalam lautan, dia akan mencemari. Satu gambaran bahawa bagaimana kita menaip apa yang kita tonton, apa yang kita share, boleh menjadi seperti perkara yang dicampakkan ke laut dan dia mencemari agama kita. Sebab tu Nabi kata, jika kamu beriman dengan hari akhirat, Allah dan Rasulnya, bercakap yang baik atau diam. So sunnah dalam era ini sebenarnya, kalau tak tahu, kalau tak pasti, diam. Itu lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita kata kita cinta Nabi, mulakan dengan diam pada perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Terima kasih kerana terus kekal sokong ataupun pilih kami di TV1. Dan seperti biasa saudara, Fikrah pada petang ini kita bersiaran langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan pada petang ini penerbit kami Puan Liz telah mengangkat topik refleksi sirah sempena sambutan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara, semalam tentunya di negeri-negeri dan termasuk di peringkat kebangsaan kita menyambut majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan di Dewan UPM, dan semalam di peringkat kebangsaan telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tentunya saudara, dalam kehangatan dan penghayatan kita menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada petang ini, kita mengangkat topik refleksi sirah. Dan kita bawakan dua orang tokoh ke studio pada petang ini untuk sama-sama kita mengamati dan menghayati topik kita. Baik, topik ataupun panel kita yang pertama, saya perkenalkan Sahibul Fadilah Ustaz Ni Omar bin Ni Abdul Aziz. Beliau merupakan ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Assalamualaikum Ustaz Ni, apa khabar? Assalamualaikum. Khabarnya baru balik daripada umrah Ustaz ya? Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz di sana Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Ustaz. Nanti Ustaz berkongsi Ustaz ya? InsyaAllah. Tentu dia membangkit kerinduan kita pada baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Baik saudara, panel kita yang kedua, tokoh muda yang banyak memberikan bicara, yang memberikan suntikan motivasi tentunya kepada golongan muda. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, merupakan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi, Assalamualaikum Ustaz Azlan. Waalaikumsalam Ustaz Zalifi. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana acara semalam? Di mana semalam Ustaz bersiaran semalam? Semalam kita bersama anak-anak muda Gen Z di Shah Alam. Ramai yang hadir menzahirkan cinta dan belajar dan berusaha untuk mencontohi Nabi SAW. Alhamdulillah, insya-Allah tentunya kehadiran Ustaz Azlan dapat menyentuh hati anak-anak muda insya-Allah. Baik, Ustaz Ni Omar, mungkin di permulaan Ustaz, ayat Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu hai Muhammad melainkan untuk kamu memberikan rahmat buat sekalian alam. Ustaz, sebelum datangnya baginda Rasulullah, bagaimana letak duduk dan keadaan masyarakat Mekah pada waktu itu Ustaz? Bismillah walhamdulillah wassalamun ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah rahmatnya, kepelbagaian nikmat anugerah daripada Allah menjadikan kita masih lagi berada di bumi ini dan menghirup udara kehidupan berasaskan iman dan takwa. Terima kasih banyak kepada RTM, juga kepada pengurusi kita dan panel. Tajuk yang dia menjadi satu keperluan kepada kita, sebagaimana kita perlu kepada makan dan minum, begitu juga kita perlu kepada pengisian ruh kita. Dengan ruh kita hidup, maka kita mampu hidup mengikut landasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan utama, hikmah utama Allah taala utus khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk melebarkan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam ini melalui
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok penghayatan ayat ini dengan suasana kehidupan sebelum ataupun semasa Nabi kita Muhammad SAW diutuskan, yang dipanggil masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dia memberi makna ilmu yang terbatas. Masyarakat yang hidup pada masa itu bukan bererti tidak ada ilmu. Ada ilmu, tetapi ilmu itu terbatas hanya untuk kehidupan duniawi semata-mata, untuk memenuhi keperluan jasad semata-mata. Sedangkan Allah Ta'ala cipta kita adalah untuk beribadat, untuk melaksanakan kepatuhan dan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segenap bidang kehidupan kita. Kehidupan masyarakat Arab pada masa itu hampir pada segenap segi tersasar daripada fitrah asal manusia, tersasar daripada kehendak dan tujuan penciptaan yang sebenar. Masyarakat hidup penuh dengan amalan-amalan khurafat, penuh dengan jenayah, pembunuhan, zina, berjudi, arak dan sebagainya, penyembahan berhala, dan perkara-perkara yang di luar asas utama manusia yang Allah Ta'ala cipta dengan penuh kemuliaan, antaranya dianugerahkan akal. Sebab itulah apabila kita kaitkan masyarakat Arab pada masa itu dengan tujuan asas pengutusan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk melebarkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk ini melalui pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Sebagai permulaan Ustaz Nik Omar telah berikan penjelasan berita. Itulah realiti masyarakat jahiliah yang tenggelam dengan perkara-perkara yang tentunya berlawanan dengan fitrah manusia. Baik Ustaz Azlan Shah, bila Rasulullah diutuskan, Rasulullah bawa agama Islam, bagaimana respon masyarakat jahiliah pada itu? Adakah mereka memandang apa Muhammad bawa benda baru ni? Ustaz Azlan. Terima kasih banyak Ustaz Zarifi, Al-Fadhil, Ustaz Nik Omar. Tuan-tuan, rakan-rakan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, menyambung daripada apa yang Ustaz Nik sebutkan tadi, kalau kita lihat suasana dalam kalangan masyarakat Arab dengan penyelewengan dana, penyembahan berhala, masalah sosial, zina yang berleluasa, kalau kita lihat ketika Nabi SAW memulakan langkah dakwah, kita boleh kategorikan kepada 4 respon. Ada 4 kumpulan. Yang pertama adalah orang-orang yang pada zaman jahiliah itu pun, sebahagian yang terawal sekali memeluk Islam adalah orang-orang yang fitrahnya sebelum wahyu pun telah menghalangi mereka ini daripada penyembahan berhala, minum arak, melakukan penzinaan dan sebagainya. Dan golongan ini antara yang terawal dan paling segera mengimani wahyu yang Nabi SAW terima dan mendukung Nabi. Antara lain Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, Ali radhiyallahu an. Dan ini kumpulan dan seterusnya diikuti oleh orang-orang Islam yang lain yang berpegang teguh walaupun terpaksa menjadi golongan yang ganjil, yang asing dalam suasana masyarakat tersebut. Namun ada satu lagi kategori adalah termasuk sebahagian ahli keluarga Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi ni 40 tahun sebelum Nabi terima wahyu. Mereka tahu akhlaknya, mereka tahu integritinya, tapi mereka tak dapat nak menerima agama tersebut. Tetapi mereka tidak melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah mendukung dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu respon yang kedua, seperti Ali, seperti Abu Talib. Dan seperti ada lagi watak-watak seperti Mut'im bin Adi dan lain-lain yang pada dia kita tak setuju, tak apa, jangan zalimi. Kategori ketiga adalah orang yang benci, menentang dan melakukan semua propaganda untuk menyekat dakwah ini, kerana dakwah Nabi bukan hanya soal akhlak yang baik, tapi mesejnya menggoncang keselesaan mereka. Kedudukan elit mereka, pembolotan harta mereka, sentimen-sentimen perpecahan yang mereka lakukan selama ini diganggu oleh mesej Nabi yang membawa keadilan, kesamarataan dan penghormatan kepada semua anak Adam. Ini 3 kumpulan yang aktif. Ada satu kumpulan yang pasif, yang mana mereka tak kisah pun. Mereka adalah majoriti besar yang
Islam ke tak Islam ke, aku tak kisah. Yang penting aku hanya fikir soal hidup aku. Dia boleh makan, Boleh minum. Dan sama juga nanti golongan ini nanti yang akan ketika Nabi menang, mereka ramai-ramai akan follow juga Nabi SAW. Dan semua ini ada kesan-kesan bagaimana ke depan nanti sikap mereka. Baik, cantik sekali Ustaz Azlan Shah menyambung apa yang diucap oleh Ustaz Ni Omar tadi, bagaimana Ustaz Azlan Shah berkongsi. Itulah 4 golongan yang mereka respon, reaktif kepada apa yang disampaikan Islam itu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara, kita berjeda sekitar, nanti kita sambung dengan Ustaz Ni Omar pula. Baik, saudara yang tonton kami melalui Facebook JAKIM, boleh tolong panjang-panjangkan Facebook JAKIM itu. Mudah-mudahan makin ramai ahli keluarga, sanak saudara kita, jiran tetangga yang dapat manfaat dengan perkongsian kita pada petang ini. Baik, saudara, petang ini topik kita refleksi sirah bersempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu hangatkan lagi penghayatan kita, tentunya dengan teras dan juga tiang ilmunya. Baik, Ustaz Ni Omar, Rasulullah membawa Al-Quran kepada masyarakat jahiliyah. Nabi baca Quran, Nabi beri tazkirah, dan bagaimana Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu dapat merubah pola masyarakat jahiliyah waktu itu, Ustaz? Ya, semua kita tahu ayat pertama yang turun tentang Iqra, berkaitan dengan ilmu. Biasa kita faham bila sebut Iqra, dia mesti kita fahami dengan satu package. Maknanya Iqra memberi makna tuntutan mencari ilmu adalah suatu kefarduan, suatu kewajipan. Sama ada untuk kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Nisbah pada kita orang Islam dengan ilmu persiapan kita untuk ke akhirat. Iqra juga memberi makna ilmu yang kita cari mesti kita fahami dan kita hayati dan wajib kita sebarkan. Dan semuanya apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Iqra itu memberi kekuatan yang begitu tinggi untuk kita memahami, dan itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu mengubah cara fikir dan cara hidup masyarakat pada masa itu. Apa yang perlu kita fahami daripada Iqra, cari ilmu, tentulah asaslah melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang turun selepas itu. Iqra juga memberi makna untuk kita faham kehidupan, ilmu yang kita cari melalui ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang air, tentang langit, bumi, malaikat, keseluruhannya perlu kita kaji apa tujuan Allah Ta'ala cipta ini, yang mana kita tahu semuanya untuk kebaikan kehidupan kita. Ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan setakat untuk ibadah peribadi, tetapi dia melangkau untuk kehidupan bermasyarakat dan negara. Jadi Nabi bina generasi yang memahami kehidupan ini merupakan satu amanah, merupakan satu tanggungjawab. Kalau dia seorang individu peribadi, maknanya dia ada tanggungjawab dia. Kalau dia ketua keluarga, dia ada tanggungjawab dia. Kalau dia ketua bagi satu agensi, satu jabatan, satu kementerian, sebuah negara, dia ada tanggungjawab dia. Jadi tanggungjawab itu dilaksanakan melalui antaranya makna al-qawi al-amin. Makna hafizun alim contohnya. Jadi dia perlu faham dan dia perlu hayati dalam kehidupan dia melalui posisi masing-masing. Ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tengok setiap orang ada kelebihan tersendiri. Macam mana contohnya antara kekuatan yang ada pada sahabat yang datang daripada Ansar, daripada Madinah. Dia mencari kebenaran. Ini penting untuk melahirkan individu yang betul-betul memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, mencari ilmu, mencari kebenaran. Dan ini dapat kita lihat macam mana apabila sebahagian daripada masyarakat Madinah, Aus dan Khazraj, apabila dia tahu ada Nabi baru yang dibangkitkan, dia mencari. Jadi apabila dia berjumpa dengan Nabi di Mekah masa musim haji, dia mendengar dengan penuh tekun
dan dia akhirnya menerima dengan baik. Ini penting sebenarnya untuk melahirkan manusia yang mudah untuk menerima kebenaran, apatah lagi kebenaran itu mari daripada sumber yang asas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ni Omar mengangkat topik ataupun tema ilmu dan bagaimana Ustaz Ni Omar berkongsi bagaimana Rasulullah sentiasa menyampaikan kebenaran kepada masyarakat jahiliah waktu itu. Ustaz Azlan, apakah Nabi menerima tentangan, orang hentam Nabi, orang kata macam-macam. Jadi macam mana Nabi respon? Adakah Nabi lawan balik dengan fizikal ataupun dengan akhlak? Ustaz Azlan. Baik, Ustaz, soalan yang sangat baik kalau kita lihat para ulama sirah mengkaji dan meletakkan bahawa paling kurang ada 4 peringkat juga. Bagaimana Nabi SAW menyusun strategi. Kerana ilmu dan kefahaman seperti mana Ustaz Nik sebut tadi adalah bagaimana kecerdasan Nabi untuk menilai langkah. Kalau terus pergi dan langgar semua, mungkin akan terkorban awal. Jadi susun 3 tahun pertama secara tertutup. Tidak dirahsiakan tetapi tertutup, hanya dipilih orang-orang yang dilihat potensinya. Kalau kita jumpa, dia boleh bincang dengan baik, dia boleh terima. Kalau tak setuju pun dia tak lawan. Selepas 3 tahun ini selesai, kemudian Nabi SAW mendapat perintah fasda' bima tu'mar. Sekarang kamu keluar dan kamu zahirkan. Dan dalam proses ini Nabi SAW sudah menjangkakan akan menerima tantangan, walaupun Nabi mula dengan menyebut, bukankah aku orang yang paling kalian percaya. Integriti Nabi dan amanahnya Nabi, tadi Ustaz sebut tentang hafizun alim qawiyul amin, yang itu masyarakat dah sepakat dah, walaupun masyarakat jahiliah mereka sepakat ini yang paling integriti. Tapi ketika Nabi menyampaikan mesej yang menuntut mereka meninggalkan amalan lama, pemikiran cara faham lama yang bukan hanya berhenti setakat cara faham, tapi menjejaskan tampuk kuasa, menjejaskan cara mereka menjana kewangan dan kekayaan, mereka lawan. Dan Nabi SAW pada fasa yang terawal sehingga tamat fasa Mekah, Nabi langsung tidak mengangkat senjata. Pertahankan dengan lisan sahaja. Dan ramai sahabat yang didera, Nabi hanya boleh memberikan mereka janji, sabarlah, tempat kamu di syurga. Nanti bila Nabi pergi, tadi kan kita kata ada 4 kelompok di Mekah, nanti pergi ke Madinah, ada satu lagi kelompok pula berpura-pura sebagai orang Islam, munafik. Jadi 5 lah kelompok saya. Di sana nanti akan lebih kompleks. Dan di sana nanti akan melibatkan fasa-fasa yang seterusnya apabila kedaulatan dan kedudukan Nabi diserang secara fizikal dengan peperangan, Nabi juga akan mempertahankan tanah air dengan senjata. Tapi seluruh proses ini, kalau kita lihat, saya suka apa yang Ustaz ni sebut tadi, dia bukan hanya soal ibadat. Kalau hanya soal ibadat, memang Quraisy tawarkan, hari ini kita ibadat cara kita, esok kamu ibadat cara kamu, kita happy, semua kita gembira. Tapi Nabi datang membawa islah, perubahan secara total kepada cara ekonomi diperniagakan, politiknya, sosialnya. Yang itu mereka tak nak. Kalau kami hilang pangkat kena duduk dengan orang miskin, kami tak nak. Kalau harta kami selepas ni kami hanya boleh dapatkan dengan cara yang halal, bagaimana dengan bisnes judi, bisnes pelacuran, bisnes arak kami? Kami tak nak yang itu. So pada ketika itu Nabi bukan hanya mengajak mereka ke tikar sejadah, yang ini soleh ritual, tapi Nabi juga mengajak mereka kepada soleh sosial. Sebab tu salah wa zakah sentiasa bergandingan kerana kita mesti melihat agama yang Nabi bawa ni holistik. Dia membawa reformasi yang total. Bukan sedikit sana, sedikit sini sekadar hiasan ataupun Quraisy menggunakan agama bahkan untuk kelihatan baik dan melegitimasikan pembolotan yang mereka buat atas nama agama. So itu antara kecerdasan Nabi, kecerdasan sosial Nabi dalam proses menyusun strategi. Dan kita akan lihat nanti Nabi akan sebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, yang mana memberikan tanda aku diutuskan, objektif besarnya adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kerana nanti kita akan lihat dalam kalangan Quraisy pun ada sifat-sifat yang sebenarnya positif. Memuliakan tetamu, keberanian. Tapi macam Ustaz sebut tadi, ilmunya terbatas, digunakan sikap-sikap yang baik ini hanya untuk tujuan peribadi, bukan untuk islah masyarakat. Berani untuk pergi belasah orang yang dia tak puas hati. Muliakan tetamu, tetapi tetamu yang hanya pada kepentingan atau hanya pada kelas dia. Kalau orang miskin, anak yatim, mereka akan halau. Mereka tidak akan bagi makan. So begitu Nabi SAW begitu cerdas dalam menggerakkan perubahan.
Baik, menarik sekali Ustaz Azlan telah berkongsi dengan kita bagaimana di Mekah ada polanya dan di Madinah Al-Munawwarah ada pola pendekatan Rasulullah dalam menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat Madinah. Baik, selepas ini Ustaz Nik Omar akan berkongsi dengan kita di Madinah Al-Munawwarah bagaimana pendekatan pola yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar seketika. Baik, saudara, tentunya penghayatan Maulid Rasul SAW kita mahu menggali seberapa banyak khazanah ilmu yang dibawa, yang diwariskan Rasulullah SAW untuk kita bawa, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz Nik Omar, di Madinah Al-Munawwarah polanya berbeza. Macam Ustaz Azlan sebut tadi, ada memang golongan penentang, ya, ada golongan yang menyokong dan ada golongan yang hidup dalam kepura-puraan. Jadi apa resepi dan ramuan yang dibawa oleh Rasulullah sehingga dapat menyatu padukan negara Madinah itu, Ustaz Nik Omar? Ya, kalau kita perhati hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam tempoh 23 tahun. Ya. Memberi peluang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada tempoh dia berada di Mekah ataupun di Madinah dengan pendekatan yang terbaik, kepelbagaian pendekatan dan uslub. Kita tahu masa di Mekah, ya, contoh fokus kepada akidah, permulaan dakwah. Di Madinah Nabi mempunyai ruang yang lebih luas. Jadi untuk memahami Al-Quran ni, antaranya kita kena hayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal sampai akhir. Jadi kalaulah dakwah Nabi contohnya berfokus pada bangsa, contohnya, tentulah kita tak nampak menyeluruh, tak nampak rahmat. Yeah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu asas dia, lita'arafu. Jadi kita kena faham dengan makna yang lebih luas. Jadi kepelbagaian bangsa, warna kulit, bahasa, budaya bukan untuk dibanggakan. Benda itu tidak ada nilai di sisi Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala cipta tu untuk menggambarkan keagungan, kehebatan, kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala. Yeah. Sebab itulah Allah Ta'ala ayat itu disudah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi takwa ni dia tidak tengok pada bangsa. Dia tengok pada warna kulit, dia tengok kepada ilmu, dia tengok kepada kefahaman, keimanan seseorang. Yeah. Sebab itulah Nabi boleh kumpul, boleh satukan semua sekali apabila dia berasas kepada iman, berasas kepada akidah, berasas kepada taqwa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga sebut, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala cipta manusia keseluruhan dengan kemuliaan. Jadi manusia ni mulia bukan kerana manusia, bukan kerana akta yang dikeluarkan oleh manusia, tetapi mari daripada Allah Ta'ala. Artinya kita kena faham, kalau kita nak hayati Islam, kita tidak boleh ada kebencian, tak boleh ada permusuhan. Sebab apa? Sebab kita bermusuh, membenci biasanya sesama manusia. Sedangkan Allah Ta'ala memuliakan manusia. Pilihan dia terhadap kehidupan dia, itu dia tanggung di akhirat kelak. Tapi pilihan kita, tanggungjawab kita adalah nak menyebarkan Islam secara keseluruhannya kepada samai mungkin manusia boleh menerima hidayah Allah SWT. Ada satu hadis yang biasanya Nabi SAW sebut di awal dia pergi ke Madinah. Menggambarkan inilah antara tujuan utama Nabi untuk menyatu padukan manusia keseluruhan, dan dia faham ayuhan nas afsyus salam. Itu asas dia. Maknanya Islam datang ni untuk menyebarkan kedamaian. Ada assalam. Sama ada assalam tu maknanya kita ucap assalamualaikum yang memberi makna cukup sempurna. Terutamanya untuk sesama Islam. Ataupun assalam ni, Islam tu sendiri adalah din assalam. Jadi keseluruhan kita tengok, sama ada di sudut akidah, sama ada di sudut syariat, sama ada di sudut akhlak, sama ada di sudut muamalat dan ibadat, semuanya menggambarkan kedamaian dalam kehidupan ini. Kalau manusia boleh faham dan dia hayati. Wa at'imut ta'am. Mana tanggungjawab utama kita, aulawiyat kita, Nabi sebut khairun nas anfa'uhum
linnas. Antara manusia terbaik adalah yang boleh memberi manfaat. Jadi apa keperluan manusia kita penuhi. Dia perlu kepada ilmu, dia perlu pada tenaga, dia perlu kepada asas kehidupan yang ditakbirkan oleh Nabi, beri makan. Makna beri makan ni gambaran manusia hidup perlu kepada makan minum. Maknanya dia juga perlu kepada tempat tinggal. Dia perlu kepada pendidikan, dia perlu kepada peluang pekerjaan. Jadi luas yang menggambarkan Islam ini baik, sebenarnya dia memenuhi keperluan pada semua manusia. Wasilu al-arham. Ini sebenarnya kalau kita nak cari perdamaian, kita nak cari perpaduan, kesatuan, antaranya kita bermula dengan silu al-arham. Bermula dengan kaum kerabat kita dulu, keluarga kita. Kemudian kita pergi kepada orang lain. Sampai kepada keseluruhan manusia, walau berbeza di sudut pandangan kehidupan. Sebab kita ada ukhuwah yang dibina atas asas iman, atas asas insaniah, kemanusiaan. Sebagaimana kita hidup di negara kita ni dengan kepelbagaian bangsa dan pegangan hidup, tetapi kita tetap boleh bersatu dengan ukhuwah insaniah, kemanusiaan. Dan akhirnya bagi orang Islam, kalau kita nak hidup bersatu, kerana kita semua Allah Ta'ala yang satu, Nabi yang satu, Quran yang satu, kiblat yang satu, maknanya wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Kita akhirnya ingin semuanya masuk syurga Allah SWT, tetapi antara aset penting yang perlu kita lakukan adalah kita bermunajat kepada Allah di waktu malam. Cantik sekali pasak yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, meniputi apa yang Ustaz Nik Umar sebut, bukan setakat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi hubungan kita sesama manusia. Baik, Ustaz Azlan Shah, kita ni dalam era digital, Ustaz, AI kan, apa sunnah Nabi yang mesti mustahak untuk kita bawa dalam hidup kita untuk kita berdepan dengan cabaran AI digital ni, Ustaz? Baik, terima kasih banyak Ustaz Zarifi. Satu hal yang tadi bila Ustaz sebut tentang afsyus salam sehingga masuk ke ke dalam syurga dengan salam, menarik, hadisnya pun diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam. Maksudnya penuh dengan kesejahteraan hadis tersebut. Dan kalau kita lihat, hari ini mungkin kalau kita lihat kepelbagaian dalam sebuah negara, bukan hanya dirasakan ketika kita ke pasar atau kita ke sekolah atau ke hospital, tapi kita bahkan lebih melihat realitinya di dalam skrin-skrin kita. Dan di sana ada banyak kesan daripada algoritmnya, daripada commentsnya, daripada konten-konten yang ada di dalam media sosial ni. Dan kita lihat, kita berdepan dengan suasana yang Ustaz Nik sebut awal tadi, seolah-olah melatanya jahiliah semula. Dan hanya tinggal siapa yang dapat melihat dengan mata hati wahyu yang Nabi bawa, Quran, sunnah, tahapan dakwah, kecerdasan Nabi SAW yang dapat membezakan dalam era ini apa yang baik, apa yang buruk. Dan dalam peringkat ini Nabi SAW antara hadis yang sangat mustahak kita pegang di era lambakan maklumat. Maklumat macam banjir besar yang telah melanda kaum Nabi Nuh. Kita dalam proses nak kena masuk ke dalam kapal supaya boleh merentas banjir ini. Jadi antara yang paling penting Nabi kata, daripada kesempurnaan Islam seseorang, yang salam tadi itu adalah dia meninggalkan apa yang tiada kaitan dengan dirinya. Maksudnya tidak ada manfaat bagi dia. Kalau kita lihat apa yang kita gunakan hari-hari, mungkin 90% tak ada manfaat, mungkin 10% ada manfaat. Dan yang tidak ada manfaat ni sebenarnya merosakkan semua kebaikan di domain yang lain tadi. Sebab tu bila dalam surah Al-Mu'minun, kalau kita lihat, ada ciri-ciri orang yang akan mewarisi syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Berjaya orang yang beriman dengan beberapa kriteria, dan salah satunya adalah dia khusyuk dalam salatnya, wa 'anil laghwi mu'ridun. Dia meninggalkan perkara-perkara yang lagha, yang sia-sia. Hanya tipu daya, hiburan, dan apatah lagi, kalau berhibur secara umum baik, harus. Tapi berhibur dengan kemaksiatan. Kemudian masuk pula ke dalam perbincangan, caci maki, melabel orang. Itu merosakkan. Bahkan Nabi pernah SAW pesan satu pesanan yang tegas kepada isteri baginda sendiri SAW, Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dalam satu insiden yang kita kira macam kecil je, iaitu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan satu hal tentang Safiyah, bahawa dia rendah. Hanya nak sebut macam dia rendah sikit. So Nabi kata, kamu jangan sebut begitu, kalau dimasukkan perkataan kamu ini ke dalam lautan, dia akan mencemari. Satu gambaran bahawa bagaimana kita menaip apa yang kita tonton, apa yang kita share,
boleh menjadi seperti perkara yang dicampakkan ke laut dan dia mencemari agama kita, mencemari akhlak kita. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada Muaz bin Jabal setelah menceritakan tiang agama, puncak agama, Nabi kata ini semua boleh dirosakkan dengan Nabi memegang lidah. Hari ini mungkin kita tak menggunakan lidah, tapi lidah tu diterjemahkan dengan jari jemari. Jari jemari, ya. Dan ini boleh merosakkan banyak daripada kebaikan yang dilakukan. Dan kita sebenarnya berada di zaman yang tak ada halangan. Dulu zaman RTM, orang kena tengok berita yang telah disemak. Ada editorialnya, ada. Sekarang semua orang boleh membaca, menghasilkan Semua orang dan menjadi menyebarkan. wartawan. Semua orang menjadi wartawan global dah. Ya. Dan mereka boleh membuat keputusan untuk bercakap yang baik atau menyebarkan keburukan. Sebab tu Nabi kata, jika kamu beriman dengan hari akhirat, Allah dan Rasulnya, bercakap yang baik atau diam. So sunnah dalam era ini sebenarnya, kalau tak tahu, kalau tak pasti, diam. Itu lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita kata kita cinta Nabi, mulakan dengan diam pada perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Oh, cantik sekali apa yang Ustaz Azlan Shah peringatkan kepada kita. Itulah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang sangat relevan sampai bila-bila. Ingat ya, kalau tak ada benda yang baik nak bercakap, diam. Itulah yang lebih mustahak untuk kita buat. Baik saudara, pasti kita kembali ke blok terakhir. Saya nak tanya kepada Ustaz Ni Omar, bagaimana kita untuk menghangatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ini, saudara? Baik saudara, kita telah pun berada di blok terakhir. Baik Ustaz Ni Omar, agar sambutan Maulid Rasul ini tidaklah sekadar bermusim, tidaklah sekadar berhenti sekadar bulan Rabiul Awal semata-mata. Bagaimana Ustaz kita nak semarakkan kecintaan kita, kasih sayang kita, amalan kita dan iman kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Ni Omar? Antaranya setiap contohnya program yang kita hadir memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, biar kita faham dan kita hayati. Contohnya biasa setengah orang yang dia suka menyanyi ataupun berzanji lah. Baik-baik yang dibaca tu dia faham ke tak? Kalau tak faham, walaupun 10 tahun kita hadir di program tu, jadi kita tidak tahu apa yang kita ada dalam majlis itu. Jadi asasnya kita kena faham. Yang keduanya, Nabi meninggalkan kepada kita khazanah ilmu dan kehidupan sampai ke akhirat. Nabi kata sama mana kita pegang ni, kita tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hayati. Contohnya sebagaimana yang disebut oleh panel kita tadi tentang tabayyun lah. Kalau kita boleh hayati ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat ni, ini Nabi yang ajar melalui wahyu Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun ni terlalu penting dan diajar oleh Islam, dan dia sebut fokus antaranya pada orang yang beriman. Maknanya kalau kita tengok orang yang tidak tabayyun, sebenarnya ciri-ciri iman tu tidak ada pada dia. Maknanya dia kekurangan sehingga kita nak panggil seorang mukmin agak sukar. Dia mungkin seorang Muslim, tetapi untuk memenuhi ciri sebagai seorang mukmin, antaranya dia tabayyun. Jadi gejala kalau kita panggil jahiliah yang melanda umat di sudut ini, tabayyun besar. Jadi sempena dengan sambutan kelahiran Nabi kita SAW, betul-betul kita kena pegang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak hadiri majlis-majlis ilmu, terutamanya yang berkaitan dengan sirah, dan seboleh kita jadikan sirah Nabi SAW ni penghayatan yang perlu kita hadam dalam setiap masa. Masa-masa tertentu kita baca, sama ada kita khatam ataupun tajuk-tajuk tertentu yang boleh kita hayati dalam kehidupan kita. Dan antaranya Nabi SAW, dia zahirkan kepada kita kerinduan dia kepada kita. Sehingga dia kata dalam satu hadis, wadittu anni qad ra'aitu ikhwani. Maksudnya aku berharap macam aku dapat melihat, berjumpa dengan ikhwan, saudara kita, yang menyebabkan para sahabat terkejut dan sahabat bertanya, alasna ikhwanak, tidakkah kami ini saudara kamu? Jadi Nabi jawab, bal antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabat aku. Ikhwani allazina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara ni
adalah mereka yang belum datang lagi. Maknanya datang antaranya selepas kewafatan Nabi SAW. Termasuk kita lah. Jadi kita ni betul-betul dah rindu pada Nabi. Antaranya kerinduan kita tu, kita pergi ziarah Nabi lah. Sambil kita laksanakan rukun haji dan umrah. Kita pergi ke Madinah walaupun tidak ada kaitan dengan ibadat haji dan umrah. Tapi kita pergi antaranya untuk kita solat di Masjid Nabi. Yang ada kelebihan. Kita usaha untuk berada di Raudah. Ada kelebihan. Kita boleh ziarah tempat-tempat yang bersejarah berkaitan dengan perjalanan perjuangan kehidupan Nabi, dan kita ziarah Nabi menggambarkan kerinduan Nabi, dan kita boleh lafazkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi telah melaksanakan addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah haqqal jihad. Contohnya. Jadi itu antara cara. Jadi kalau kita ikatkan kehidupan kita, hati kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai bentuk kehidupan kita, insya-Allah akhirnya kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita suci, hati kita bersih. InsyaAllah. Baik, nasihat Ustaz Nik Omar tadi, maksudnya kita mesti sentiasa mengikat rasa cinta kita ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap lapangan hidup kita. Baik Ustaz Azlan Shah, nasihat pada anak muda Ustaz. Bagaimana Ustaz kita nak mengangkat Rasulullah sebagai ikon, petunjuk dan pedoman untuk anak muda? Ustaz Azlan Shah. Kalau kita lihat anak muda ni, perkara yang paling menjadi besar dalam tumpuannya adalah mencari idola. Mencari pempengaruh, kita panggil influencer, ataupun siapa ikon-ikon selebriti yang dikata aku geng yang follow ni. Kalau kita lihat Nabi SAW dalam semua sunnah yang tadi kita bicarakan, apa yang Ustaz Nik sebutkan tadi, Nabi ada watak-watak yang pelbagai. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat, teman, guru, bagaimana sebagai panglima perang. Anak-anak muda, bahkan bukan hanya anak muda, semua kita lah pun. Semua kita ada peranan-peranan yang berbeza ini. Jadikan setiap peranan kita tu, kita mencari. Dalam peranan sebagai suami, Nabi itu macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pasti akan jumpa ada banyak hadis yang kita rupanya tak pernah mencari, tak tahu ada begitu banyak Nabi cerita, sehingga perkara-perkara yang kita ingat, yang ini pun ada sedetail ini. Ada orang dia peniaga. Dia kata, aku berniaga, aku belajar semua buku-buku ni, tak ada cerita Nabi sebut apa. Kalau kita cari dalam buku sirah, kita akan belajar banyak hal yang Nabi SAW contohkan sebagai peniaga. Bahkan Nabi sebut peniaga yang jujur dan amanah bersama para Nabi di hari akhirat nanti. So, nak jadikan dalam semua arena lapangan kehidupan kita ni, sebagai guru atau sebagai sahabat, sebagai anak, bahkan sebagai atlet pun, Nabi orang yang aktif. Nabi orang yang ada wrestling. Jadi kita boleh belajar begitu banyak cara Nabi bercakap, cara Nabi meyakinkan orang dalam dakwah. Jadi kalau kita obses mencari Nabi dalam semua watak-watak yang kita mainkan ini, kita akan mula berkenalan, semakin kenal semakin cinta. Semakin cinta kita akan semakin kenal, insya-Allah. Moga Allah rezekikan kita menjadi ikhwan yang akan disambut dan diberikan minum daripada tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan Nabi di syurga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Azlan Shah, dalam sehari Ustaz, kita perlu salawat kepada Nabi berapa kali Ustaz? Selama mana hati kita merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohkan satu selawat, Nabi kata, satu selawat untuk aku, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas kau 10 kali. Dihapuskan 10 keburukan, ditambah 10 ganjaran, dan sentiasa ada malaikat yang meronda mencari siapa yang berselawat, dan selawat itu disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan jawab selawat itu. Masya-Allah, maknanya Ustaz, kita kena sentiasa memperuntukkan masa, perbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir Ustaz Nik Omar, pesanan akhir Ustaz, topik kita refleksi sirah. Mungkin ada saranan Ustaz, nak baca buku apa selepas ini Ustaz? Ya, yang pentingnya khulasahnya apa yang disebut, sama ada panel kita ataupun pengacara sendiri pun penuh dengan ilmu. Tajuk ni adalah tajuk yang berkaitan rapat dengan kehidupan kita. Kita perlu meletakkan baginda SAW adalah sebaik-baik teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentunya sebab kehidupan kita yakini dunia adalah hanya tempat yang sementara. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT.
pada masa itu semua orang sesal, Saya. termasuk orang yang beriman dan beramal soleh sekalipun. Kenapa dia tidak perbanyakkan amal soleh, sedangkan kesolehan pada sifat dia dan amalan dia menjadikan dia akan diampunkan segala dosa dan akan dibalas dengan nikmat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ni Omar yang telah memberikan saranan kepada kita. Tentunya apa yang Ustaz Ni Omar baca tadi, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah itu ialah contoh ikutan yang terbaik bagi sesiapa, bagi orang yang mahu mendapatkan keredaan Allah dan bagi mereka yang mahu mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan dan tauladan dalam kehidupan mereka. Baik saudara, selepas ini jangan lupa kita carilah buku antaranya Rahiqul Makhtum, apa lagi Fiqh Sirah, apa lagi Syama'il Muhammadiyah ya. Yadim pun dahulunya Ustaz Ni Omar telah adakan banyak projek buku tentang Sirah Nabawiyah. Jadi kita boleh dapatkan buku terbitan Jakim dan juga Yadim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat rahmat daripada Allah. Sekian ini sahaja. Kita ucapkan terima kasih. Kita bertemu Rabu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.